Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang memberi nikmat, dialah yang mengurniakan kepada kita pelbagai kurniaan, dan dialah juga yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita hidayat, petunjuk dan iman, dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan ketaatan dan ketakwaan. Pada hari ini, melalui mimbar Jumaat ini, khatib ingin mengingatkan diri sendiri, kaum keluarga dan para jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Meningkatkan iman dan takwa, yakni terus berusaha melaksanakan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua tetap istiqamah dalam beribadah, mulazamah dalam kehidupan berjemaah, dan terus menerus mendapat rahmah, keampunan dan pertolongan dalam kehidupan kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah sama-sama kita mendengar, merenung dan berfikir tentang satu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hajj ayat 22. Dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-39 dan 40. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Maksudnya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai atau dizalimi. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar maha berkuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir daripada kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan, yakni sekiranya Allah Ta'ala membenarkan keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain,
sudah tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, dirobohkan gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan juga masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, menyebut bahawa pada dasarnya perang bukanlah satu perintah dalam ayat ini, tetapi ia sekadar satu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dianiayai atau dizalimi untuk membela diri ataupun sebagai respon menolak segala bentuk penganiayaan dan kezaliman. Selain alasan dianiaya atau dizalimi, kaum muslimin diizinkan berperang apabila mereka diserang terlebih dahulu oleh pihak musuh, dirampas harta bendanya, diusir daripada kampung halamannya, dan dihalang untuk melaksanakan syariat agamanya. Keizinan berperang bagi umat Islam berdasarkan ayat yang dibacakan tadi adalah bertujuan untuk mempertahankan diri, melindungi tempat-tempat ibadat, dan untuk mewujudkan perdamaian dan ketenangan, keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika kaum muslimin berperang kerana syarat-syarat tersebut, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan dan memenangkan kaum muslimin, kerana ia adalah satu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tujuan berperang dalam Islam bukanlah hanya untuk membela kepentingan umat Islam semata-mata, tetapi berperang lebih daripada itu adalah untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan ketenteraman di dunia, membela manusia yang terjajah dan dijajah dan teraniaya, untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia dan menyebarkan rahmatan lil alamin, yakni menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Dalam syariat Islam ada etika, ada adab yang harus dijunjung tinggi ketika berperang. Ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur yang harus ditegakkan, dan tidak boleh melanggar perjanjian atau peraturan perjanjian yang telah disepakati. Antara adab-adab dan etika berperang dalam Islam ialah tidak boleh membunuh warga awam seperti para rahib, pendeta, sami, wanita dan kanak-kanak, serta warga negara yang tidak bersenjata. Dalam misi berperang, para pejuang Islam dilarang menebang pokok sebarangan, dilarang mencemari kawasan sekitar, dilarang merosakkan dan merobohkan kemudahan awam, serta tempat-tempat ibadat seperti kuil, biara, gereja, sinagog dan masjid. Seandainya pihak musuh telah menyerah diri, maka kaum muslimin tidak lagi boleh membunuh mereka. Para tawanan pula mesti diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh diseksa, tidak boleh menyakiti fiziknya dengan keji dan kehinaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah wa la taqtulu shaykhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imra'atan wa la taghlu wa dhammu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, pergilah kalian berperang dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah, dan jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, dan jangan kamu membunuh anak kecil dan orang perempuan dan wanita,
dan janganlah kalian berkhianat, dan janganlah kumpullah ghanimah, harta-harta peperangan kamu, dan berbuatlah perkara kebaikan dan kemaslahatan, dan berbuatlah kebaikan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud. Semua perkara yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW tadi adalah selaras dengan undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang telah meletakkan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar semasa berperang, yakni larangan menyerang warga awam, para medik, larangan menyerang sekolah, tempat ibadat, rumah sakit, ambulan dan kenderaan yang mengangkut peralatan kesihatan dan bantuan kemanusiaan. Ketika mana kita saksikan berita-berita peperangan di pelbagai media-media sosial, kita dapati tentera Zionis Israel melanggar semua peraturan dan undang-undang peperangan. Mereka menyerang warga Gaza membabi buta. Mereka menyerang kem pelarian warga awam, memusnahkan sekolah, hospital, gereja, masjid dan semua kemudahan awam. Dan kini hampir seluruh bangunan di Bandar Gaza hancur luluh oleh roket-roket dan bom Zionis Israel. Zionis Israel tidak lagi menghiraukan seruan perdamaian daripada dunia antarabangsa, dan semua perjanjian yang pernah ditandatangani tidak dihiraukan oleh mereka, malah mereka melanggar resolusi PBB, dan mereka tidak lagi menghiraukan ajakan-ajakan dan seruan perundingan damai dan gencatan senjata yang diseru oleh pihak antarabangsa. Maka kejahatan apa lagi yang lebih berat dan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Zionis Israel ini? Maka sangat layak jika Mahkamah Antarabangsa ICJ menyebut bahawa Zionis Israel telah melakukan aksi genosid, yakni pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Islam mengajar kita, Islam mengajar seluruh umatnya untuk hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain secara damai dalam suasana harmoni, meskipun mereka berbeza akidah dan keyakinan, meskipun mereka berbeza agama, suku dan bangsa. Hal ini telah dipraktiskan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mana mereka hidup bermasyarakat di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu di kota Madinah, selain daripada kaum muslimin, ada umat Yahudi, Nasrani dan kabilah-kabilah Arab yang tidak ataupun belum menerima Islam. Mereka bersepakat di bawah satu perjanjian untuk hidup berdampingan dan berdamai, saling bekerjasama dengan prinsip toleransi dan harmoni. Jika ada gangguan dan ancaman daripada pihak musuh luar, maka seluruh penduduk Madinah akan bekerjasama, saling tolong-menolong untuk mengamankan kota Madinah Al-Munawwarah. Kesepakatan ini dikenal melalui perjanjian piagam Madinah atau Sahifah Al-Madinah. Ketika menghadapi konflik, selama masih dapat diusahakan, maka Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan dialog, perbincangan, musyawarah dan muwafaqah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian, persamaan hak dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW sangat memuji seseorang yang mampu mewujudkan perdamaian. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah menyebut bahawa pahala orang yang mengusahakan perdamaian lebih besar darjatnya berbanding pahala salat, zakat dan sedekah. Sabda Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-salati was-siyami was-sadaqah?" Qalu bala. Qala islahu zatal baini wa fasadu zatal baini hiya al-haliqah. Rawahu Abu Daud. Sabda Rasulullah,
Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada darjat puasa, salat dan sedekah? Lalu para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih, kerana rosaknya orang yang berselisih akan seumpama mencukur atau menghilangkan pahala. Orang yang berselisih, orang yang bergaduh akan merosakkan pahala-pahala yang pernah beliau lakukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka seorang Muslim yang sejati hendaklah sentiasa aktif sebagai penyeru atau ejen perdamaian, menjadi ejen solusi ataupun problem solver, sebagai pemberi penyelesaian masalah dalam sebarang konflik, dan menjabat menjadi sebahagian daripada anggota penyatuan ummah untuk mewujudkan perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Maka umat Islam hendaklah melaksanakan syariat berjamaah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab, rawahu Ahmad. Hidup berjemaah itu adalah satu rahmat dan perpecahan itu adalah satu azab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan tertegaknya syariat berjemaah, maka akan wujudlah perdamaian, ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan berjemaah, insya-Allah kita semua mampu membebaskan Masjidil Aqsa di Palestin dan mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabari وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمين الكريم السلطان الحاج صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدر الشاه، وولي أحد سمو الأمير تكو شريف الدين ابن الأمين الكريم السلطان الحاج صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصر على عدوك وعدونا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان اللهم انصر إخواننا المسلمين في يمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في لبنان اللهم انصر المجاهدين في يمن اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة